Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Hilmi Ashley. Dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 27 November 2015. Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama FHI malam ini 27 November 2015, kerjasama erat pelbagai pihak sedia rumah mampu milik. Rokok elektronik kias kepada rokok sebenar dan kenyataan pakar menunjukkan ia mudarat. Pembekal mula hantar bekalan barang keperluan kepada peruncit. Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA adalah platform terbaik untuk perusahaan industri kecil dan sederhana IKS bersaing secara sihat dalam pasaran tempatan maupun antarabangsa. Sehubungan itu, kalangan penganalisis tempatan menggesa pengusaha IKS tempatan untuk bersikap lebih proaktif dengan menyusun strategi mulai sekarang bagi berdepan impak TPPA termasuk persaingan di pasaran terbuka biarpun Malaysia belum menandatangani dokumen berkenaan. Ketua Akademi IKS dan Pembangunan Keusahawanan Malaysia, Universiti Teknologi Mara Perlis, Profesor Madya Dr. Amran Awang berkata, tanpa monopoli oleh syarikat-syarikat tertentu, TPPA hakikatnya dapat merangsang kepesatan pertumbuhan pembangunan perusahaan IKS. Ia mengandungi undang-undang anti-monopoli seperti Antitrust Law yang sekian lama diamalkan di Amerika Syarikat sejak 1890 yang melindungi syarikat kecil daripada menjadi mangsa monopoli syarikat besar yang bersekongkol menguasai pasaran. Sehubungan itu, Dr. Amran menggesa IKS tempatan agar mendalami serta memahami perundangan berkenaan serta memaksimumkan manfaat barangan yang tidak dikenakan tarif serta inovatif sebelum merancang untuk memasuki pasaran global. Pakar Ekonomi Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Datuk Dr. Amir Hussein Baharudin berkata, walaupun kerajaan belum menandatangani TPPA, pengusaha IKS perlu membuat persiapan segera agar tidak ketinggalan dalam pasaran terbuka kelak. Sony Malaysia sedang berhad memperkenalkan 3 produk audio automobil beresolusi tinggi RSX GS9, XMGS4 dan XSGS1 yang akan berada di pasaran tidak lama lagi. Selepas kejayaan produk sebelumnya, Sony Malaysia mengorak langkah setapak dengan melancarkan produk terbaru ini bagi membuktikan audio beresolusi tinggi merupakan standard yang selari dengan pengguna yang mementingkan kualiti audio. Basically, Sony, we have already launched high-res audio products since 2 years ago. So we started from PA, personal audio, and also home theatre system. So now finally we extend our high-res product line up to this car audio system. So basically, it's complete the whole product range. From the previous experience, we find that the response from the market is getting better and better every year. So we are very confident that with our launch of this car audio system, it will be able to extend to another level of achievement for the next year. Yeah. Basically, I would say it's like a little bit different kind of segment. Previous product that we are having now in this market is more to AV system. It's a screen player and also single DIN player. Now these products we are more targeting to customers who really like to enjoy music in the car. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran 3 produk audio automobil beresolusi tinggi di Bangsar. Berbeza dengan produk sebelumnya, ketiga-tiga produk ini menampilkan audio automobil beresolusi tinggi yang mampu menggabungkan audio secara dinamik sekaligus menghasilkan bunyi yang lebih berkualiti. Selain daripada itu, audio automobil keluaran Sony ini mampu menyampaikan audio seberat 700 watt dengan frekuensi yang lebih luas bagi mengeluarkan bunyi yang menempati cita rasa pengguna. 11 kaunter Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib akan dibuka 7 hari seminggu termasuk pada cuti umum sepanjang bulan Disember 2015. Kaunter tersebut akan beroperasi dari 8.15 pagi hingga 4.45 petang, manakala kaunter di UTC KL Pudu Central akan beroperasi dari 8.15 pagi hingga 10 malam.
Kaunter-kaunter PPZ Mawib terletak di Taman Shemlin Perkasa Ceras, Masjid Negara, Wangsa Maju, Seksyen 5, Putrajaya Presin 5, Presin 15 Diplomatik, Anjung Niaga Taman Tun Dr. Ismail, Daruzakah Lorong Haji Hussein 2, Masjid Al-Imam Al-Ghazali Kepong, Masjid Abdul Rahman bin Auf Jalan Puchong, UTC KL Putu Central dan Labuan Times Square. Menurut Mawib, dalam kenyataan hari ini, segala taksiran atau pertanyaan boleh dibuat melalui talian zakat seperti yang tertera. Para pembayar zakat boleh menunaikan semua jenis zakat seperti zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas, zakat KWSP dan zakat saham. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memerlukan hasil kajian saintifik yang membuktikan rokok elektronik e-rokok dan vape adalah kaedah terbaik menghilangkan tabiat ketagihan rokok untuk pertimbangan pindaan undang-undang larangan vape. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Luqman Hakim Sulaiman berkata, Kementerian sedia menunggu bukti berkenaan melalui hasil kajian saintifik daripada mana-mana pihak dalam dan luar negara. Dr. Luqman sebelum ini dilaporkan berkata penjualan dan penggunaan cecair e-rokok yang mengandungi nikotin tertakluk di bawah peruntukan Akta Racun 1952 dan Akta Makanan 1983 dalam Peraturan Kawalan Tembakau 2004. Sementara menunggu bukti saintifik itu, Dr. Luqman menasihatkan pengguna vape yang mengalami ketagihan merokok untuk mendapatkan khidmat rawatan berhenti merokok yang disediakan oleh kerajaan sejak 2004. Dalam perkembangan berasingan, PKR memberi amaran kepada rakan sekutunya dalam Pakatan Harapan iaitu DAP dan PAN untuk tidak melaga-lagakan pimpinan dalam parti tersebut. Timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali berkata semua rakan sekutu parti pembangkang itu juga perlu menghormati setiap keputusan yang dilakukan parti itu walaupun tidak bersetuju dengan keputusan berkenaan. Itu membudaya dan meraihkan perbezaan pandangan dan tidak akan sesekali mengizinkan sebarang usaha yang akan menimbulkan perpecahan dalam kalangan pimpinan dan ahli parti berkenaan. PKR juga akan meneruskan tahaluf siasi atau kerjasama politik dengan PAS serta Parti Sosialis Malaysia PSM dan parti politik di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Kongres Nasional Angkatan Muda Keadilan AMK dan Wanita PKR hari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat merah dan jingga bagi negeri pantai timur serta timur Johor yang dijangka berterusan sehingga Sabtu ini. Met Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan hujan lebat peringkat merah membabitkan daerah Kota Baru, Pasir Putih, Bachok dan Tumpat di Kelantan. Manakala di Terengganu, daerah yang terlibat ialah Besut, Setiu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Amaran hujan lebat berperingkat jingga pula dikeluarkan bagi daerah Kuala Kerai, Gua Musang, Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Mas di Kelantan dan Hulu Terengganu. Selain itu, daerah Mersing, Kota Tinggi, Segamat, Keluang, Kulai Jaya dan Johor Bahru turut dikeluarkan amaran peringkat jingga. Di Pahang, beberapa daerah termasuk Kuantan, Pekan dan Rompin juga berlaku hujan sederhana. Hujan lebat peringkat merah ialah amaran kritikal yang boleh mengakibatkan banjir teruk berlaku. Manakala hujan lebat peringkat jingga ialah amaran hujan yang berlaku secara berterusan dan sederhana.